Miko, ada Ya. soalan Miko. Apa dia? Miko. Kalau racun tikus untuk tikus, kenapa ubat cacing untuk manusia? Cuba kau fikir. Kalau racun tikus untuk tikus, kenapa ubat cacing untuk manusia? Hah? Kita bincang kekejaman manusia zaman sekarang seperti membunuh kucing dengan sengaja. Siapa yang bunuh kucing dengan sengaja Kenapa? tu? Tak elok tau bunuh kucing dengan sengaja tu. Tak tahu nak cakap apa. Kan? Bunyi kucing. Apa bunyi kucing tu? Mana kucing? Kucing ni Tengah cari topik je sekejap ya. Tengah cari. Nama tu kau cari topik tu. Miko ada berita ke dekat thread ni? Amy punya thread ni bukan benda untuk diceritakan dekat public siap. Macam mana lah aku nak borak ni Tapi korang budak kecil, I don't know macam nak borak dengan korang tu. Kami tanya korang lah ya, orang yang dalam live ni korang ada tak pengalaman yang korang masa macam like benda tu ada kat situ tapi tak ada pun sebenarnya? Ada tak? Apa hantu ke? Yes. Hanga? Awak. Tangkap. Tengah makan ke? Benar? Aku rasakan kita kena buat ASMR makan je Nasya. Cuma apakah perasaan anda bila anak kau saya dah ni. lahir tapi kau tak jenguk pun isteri kau sudah melahirkan anak dekat rumah? Yeah, you look your father he didn't masak susu di paginya susu ni. Yuma? Oh Yuma. Aku tengah nampak dia punya mulut bergerak tau tapi aku tak tahu dia tengah cakap atau tak. Sebab member tengah mute kat sini. Yuma tak boleh cakap ke Yuma? Yuma kena mute. Cuba Yuma masuk dalam live ni Yuma. Kak Yuma. Apa? Kenapa kau tak bercakap? Aku memang tak cakap. Aku cakap tadi. Tak, aku nampak dia punya mulut bergerak tapi itulah dia tak bercakap. Tak, sebenarnya tadi aku bercakap ni kau dengar ke tidak sebenarnya ni? Anda? Oh Meko, kau mute dia Meko. Kau tengok dekat bawah tu kau mute dia. Aku mute dia ke? Tak dengar, aku rasa tak dengar suara dia. Tak, ni sekarang aku tak dengar suara tengah Miko sekarang ni memikirkan sebab ada kenapa kita tak dengar suara Yuma ni. Aku sedih, aku tembik apa tau ni. Tapi aku dengar suara Yuma, kau je yang tak dengar. Tengok tu, Faz pun tak dengar suara dia nah. So apa tadi untuk Clover dia kata sometimes I always said to myself must go through this life till and but always got a bit work. Okay, senang cerita lah. Setiap manusia memang ada halangan ni. Tak kisahlah kau kaya ke ataupun kau miskin ke, kau memang akan ada banyak halangan. Okay, mana tahu yang kaya-kaya tu walaupun dia kaya kan, dia punya halangan adalah dari segi percintaan. Kenapa halangan dia adalah dari segi percintaan? Apa ni? Aku violet apa benda ni? Manusia memang ada halangan. Meanwhile. Terai lah, aku tak dengar. Dissociative identity disorder, the idea formerly known as multiple personality disorder, is a complex mental health condition where a person's identity is split into two or more distinct personalities. Okay, actually mendapatkan Amy kerja terapis sekarang ni kan. You can DM me later untuk I know it just add another soul in one body, two soul in one body. Nah, it's just your personality change. It's not a soul. Okay, dia Amy, just sebab dia just Amy. penyakit. Okay, ya. Habis Aku tu kita orang ni yang dua server satu badan. Dia tak boleh nak cakap sebab takut TikTok. Kau kena faham. Korang budak kecil sia. Aku umur lagi tua tu korang aku tak boleh cakap benda macam ni. Cicak jangan marah dulu nanti kena mute.
Okay, tadi untuk Clover, actually kalau untuk yang di ID tu, it's not your fault actually. It's because of your situation. Okay, sometimes maybe daripada kau kecil, kau hadap banyak gila masalah. Kau budak pandai actually. Orang memang kata kau budak pandai apa semua. Tapi, there will be one incident which is yang unexpectedly akan terjadi dalam hidup kau yang membuatkan kau akan jadi DID. Sebab Amy, I only know one person in my life. Dia ada DID. Dia double personality. Amy ada jumpa orang yang Amy sayang. Okay, orang yang Amy betul-betul sayang. Tapi dia punya double personality dia tak pernah keluar muncul waktu Amy lah. Sebab dia tahu Amy anak buah dia. Okay, dia tahu Amy adalah salah satu orang yang dia sayang. Yang first personality tu dia seorang yang lembut. Dia tak boleh reject. Dia memang betul-betul lembut, ramah apa semua. Okay, dia takut. Tapi the second one is adalah yang berani. Okay, dia berani. Dia punya personality opposite lah. Okay, sangat-sangat berbeza. Which is yang Amy kenal sekarang ni dia ada tiga personality lah. Amy tak tahu pun yang mana satu. Amy tak dapat beza. Okay, thanks, that helped me so much. Okay. Dah macam guru counseling je kita ni. Meanwhile, Aku tak jaga. Sometimes life is hard. Ni bukan sembang kacip ni. Ni sembang counseling ni. Is zodiac true? If yes, what is the almost being common thing in life to believe? If not, why? Actually benda tu bagi Amy benda tu syirik sebenarnya. It's not common thing. But people, there are so many religions out there. Banyak agama-agama lain which is dia percaya pasal tentang zodiac, which is I'm also the one. Okay, Amy one of them. Tapi Amy tak 100% percayalah. Tapi kan bagi Amy kan sebab zodiac ni depend lah. If orang tu nak percayalah. Tapi kalau nak ikutkan, don't need to percaya pun sebenarnya. Amy mau pada like Chinese zodiac lah. Kalau Amy nak tahu tentang tempat mana sejuk apa semua, tempat mana yang adalah apa semua tu kan, Amy akan ikut Chinese zodiac lah. Kalau Amy nak tahu jodoh Amy ke apa ke, mostly Amy akan ikut bulan punya zodiac. Okay, bulan punya zodiac. Tapi dia depend lah. Kalau nak ikut betul-betul, solat tahajud. Miko, ada soalan Miko. Apa dia? Kalau racun tikus untuk tikus, kenapa ubat cacing untuk manusia? Cuba kau fikir. Kalau racun tikus untuk tikus, kenapa ubat cacing untuk manusia? Saya ada soalan lagi. Kenapa 22 adalah 22? 33 adalah 33. Kenapa 11 tidak 121? 11 tak cakap satu-satu. Sebab dia sebelah-sebelah. Okay, Vis, I have Amy ada buku. Tajuk buku dia adalah Noktah yang Memujuk, karya daripada Edin Ramli. Okay, untuk Clover pilih satu nombor daripada nombor 1 sampailah nombor 170. Okay, nombor 3 saya nak baca ni. Untuk Clover Amy baca buku je lah. Okay. Untuk mengikhlaskan takdir itu memang berat. Ketahuilah ianya akan menjadi lebih berat jika masa lalumu itu terus berkelana dalam fikiranmu. Lepaskanlah ia kerana kamu selayaknya bahagia dalam masa depan. Amin. Amin. Tak tahu. Dan jawapan betul untuk masalah aku sekarang ni. Yes. Okay, untuk Yuma. Okay, pilih nombor dia tadi 24. berapa? 24. 24. Cuba cakap slow-slow sikit. Okay, for untuk nombor 24 for Yuma actually. Okay, ayat dia agak dalam Kau ayat apa ni? Okay, sekejap aku ambil nafas kejap. Panjang ayat dia ni. Menerima kehilangan dan merelakan segala kenangan adalah ubat terbaik bagi hati kamu. Jangan terus mendera hatimu dengan kesedihan. Kamu tak perlu meratapi sesuatu yang tidak tercipta untukmu. Yang tercipta untukmu itu tidak akan membiarkan kamu hancur sebegitu rupa. Kerana itu, ikhlaskanlah segala yang telah berlalu dan kamu akan temui
answer. Can I try? I pick 23. Okay. Siapa tadi? Faz Faz nak cuba 23. Okay. Faz Sesulit apa masalahmu, jangan pernah bersangka buruk pada Tuhan. Tidak ada kesulitan tanpa jalan keluarnya. Terkadang jalan keluarnya sudah luas terbentang, tapi kamu memilih untuk kekal berada di dalam kesulitan itu dengan alasan tidak mampu move on. Okay, dia ada sahih dia. Sahih Ibnu Hibban. Wahai Tuhanku, tiada kemudahan melainkan apa yang engkau jadikan mudah, dan perkara yang susah boleh engkau jadikan mudah apabila engkau mengkehendakinya. Amin. Amin. Okay, Fiz. Pilih antara nombor 1 hingga 170. Kosong. Tak ada. Aku kata 1. Jangan. Aduh. Pilih satu nombor, Fiz. Ya albino, aku kena pilih dulu. Jangan bagi aku habis tu. Sebab memandangkan hari ini aku punya markah SEM kolej aku kali ini memuaskan, so aku pilih nombor 4. 4.0. Oh my god. Clap. Oh. Aku rasa ini memang kena untuk Fiz lah. Mungkin pengajaranmu tidak sederhana, tapi yang sederhana dengan kamu adalah pengajaran Tuhan yang akan mengindahkan setiap episod kehidupanmu. Sudahlah, kamu tidak tahu apa yang Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu jalan mana yang patut kamu lalu agar pengajaranmu tidak menghancurkan dirimu. Amin. Amin. Aku ngantuk tau dengar kau baca-baca benda tu. Ya, aku tak tahu dah nak buat apa. Aku tak tahu kalau kita main game Roblox tu tak ada masalah weh. Vidi, jom. Apa tu? Itu Vidi, baca Violent komen fast District. tu. Komen. Violent District. Apa benda tu sia? Okey lah. Okey, kita simpan podcast ke tepi. Kita terus main game lain lah. Sebab saya tak tahu nak cakap apa. Okay, let's go guys.